Okay, bila kita sembang pasal tablet kecil kan, benda pertama yang korang akan fikirkan of course lah iPad mini ni, betul tak? Tapi kan sekarang ni dia ada pencabar baru daripada Android, iaitu daripada Xiaomi, itu Xiaomi Pad Mini ni. So di antara dua ni, yang mana korang patut pilih? Ataupun korang tengah fikir nak beli yang mana satu sebab harga dekat-dekat tapi sistem operasi yang berbeza, macOS dan juga Android punya tablet lah kan. So jom aku cerita dan rungkaikan yang mana korang patut pilih. Let's go. Benda pertama yang korang akan perasan dengan tablet dia adalah dia punya skrin lah. Xiaomi Pad Mini datang dengan skrin 8.8 inci 3K resolution dengan refresh rate sampai 165Hz. iPad Mini pula datang dengan 83 inci Liquid Retina display tapi refresh rate dia hanya 60Hz sahaja. Kedua tablet ni menggunakan panel jenis IPS LCD. Tapi dari segi apa yang korang nampak ni, bagi aku Xiaomi lagi cantik lah disebabkan skrin yang besar sikit dan juga dia punya 3K punya resolution. But at the end of the day, ini pilihan korang sendirilah. Tapi kalau kau tanya aku personally lah, korang akan dapat the best of the best lah daripada Xiaomi. Sebab kalau korang yang jenis gamer, scroll social media ataupun tengok video, Xiaomi memang nampak lebih smooth dan lagi sedap kat sini.